Anda tahu tak, dengan modal hanya RM1,600 pada tahun 2000, hari ini nilai simpanan anda boleh jadi lebih RM25,000. Nak tahu macam mana? Boleh save video ni untuk rujukan anda akan datang. Pada tahun 2000, RM1,600 cukup untuk beli 50 gram emas 999.9. 50 gram yang sama hari ini dah bernilai lebih RM25,000, naik lebih 1,400%. Tapi kalau 1,600 tu kita biarkan saja dalam bentuk duit kertas, hari ini nilainya dah jatuh teruk. 1,600 yang sama sekarang hanya mampu beli sekitar 3 gram emas sahaja. Nampak tak bezanya? Emas kekal simpan nilai. Duit kertas pula makin lama makin hilang kuasa beli. Itulah yang dipanggil kesan inflasi. Kalau tak nak harta kita terhakis, kita mesti tukar sebahagian simpanan kita kepada emas, supaya nilainya terus terjaga dan tak dimakan inflasi. Jadi, nak tunggu apa lagi? Boleh komen kalau anda ada apa-apa persoalan tentang simpanan emas, atau hubungi saya untuk langkah mudah mendaftar secara percuma dengan Public Gold. Jumpa lagi.